Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, merangkap pengerusi bersama Majlis Tindakan Pembangunan Negeri Kedah telah hadir menyempurnakan Majlis Penyerahan Projek Naik Taraf tapak penjaja tanduk baru-baru ini. Projek naik taraf tersebut merangkumi penambahbaikan kemudahan infrastruktur, susun atur gerai yang lebih sistematik serta penyediaan persekitaran perniagaan yang lebih selesa, bersih dan selamat kepada para peniaga serta pengunjung. Projek naik taraf tapak tersebut yang telah dilaksanakan oleh Unit Penyelarasan Pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri ICUJPM kini siap sepenuhnya dan dijangka memberi manfaat kepada 74 peniaga harian dan 171 peniaga pasar malam di kawasan tersebut. Pihak MBAS menyambut baik pelaksanaan projek tersebut yang bukan sahaja meningkatkan imej kawasan perniagaan penjaja kecil, malah menyokong usaha memperkasa ekonomi setempat serta meningkatkan kesejahteraan komuniti.